Ramai ingat SKNM kata tidak melibatkan identiti. Tapi kalau kerajaan dah ada semua data kita, lokasi GPS, call log, IP address, kau rasa selamat ke? Kalau A tidur tiap-tiap malam kat satu apartmen, kerja di satu pejabat dan selalu kontak dengan B, dalam seminggu, sistem dah tahu siapa mereka walaupun tiada nama. Dengan sistem ataupun teknologi AI dan data daripada telco, kerajaan boleh saja trace semua siapa kita jumpa, ke mana kita pergi, siapa dalam circle kita. Bila dah ada corak ni, tak susah nak profiling. Lepas tu kita semua boleh dipanggil, disiasat. Jadi persoalannya bukan siapa kita, tapi siapa yang tengok semua gerak-geri kita ni. Kita bukan takut teknologi. Kita takut bila teknologi ini dikawal oleh mereka yang mahu senyapkan suara rakyat. Kalau setuju, share dan komen dekat bawah.